Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, dekat depan mata kita sekarang ada sebiji van. Ni van net tahun 99 tak silap saya. Van ni memang cantik lagi, van manual van memang dalam keadaan yang padat dengan harga lah. Kalau tengok dalam dia. Boleh lah yang mana yang nak bawa orang, nak angkat barang. Ni lah salah satu jentera yang saya nak tunjukkan. Yang saya recommend sangat, yang saya suggest sangat, boleh tengok semuanya standard lagi. Memang keadaan van lah, memang serupa macam van selalu kita pakai. Boleh tengok pada bahagian keliling dia, lampu pun okey, lampu pun cantik lagi. Boleh lah kalau abang kakak nak pakai, nak bawa pergi kerja ke, bawa barang ke. Van boleh tukar nama, protect insurance semua boleh, tak ada masalah. Cermin semua cantik, tak ada pecah pun. Van ni ada aircon cuma aircon dia tak sejuk, gas tak ada. Bolehlah top up sikit-sikit kan. Aircon dia punya aircon system semua running, cuma gas saja kurang. Aircon boleh hidup sejuk. Van tak ada power steering. Van tak ada power steering. Semua hidup. So dalam dia ni lah, seat ni koyak-koyak biasalah, standard lah. Nak katakan cantik lagi, kalau nak van yang cantik mahal sikit lah pun. Kalau kita nak cat balik pun makan model bang. Kalau nak cat balik pun dah 2,000 lebih bang. Ini mau dekat 3,000 kalau cat tu body ni. Tengok body besar dekat 3,000. Confirm tak lari punya. Peminat boleh WhatsApp saya laju-laju untuk dapatkan van ni. Adalah serba sedikit sini. Wiper hidup, lampu hidup, semuanya elok. Bar depan ni je ada patah sikit. So siapa nak bawa pergi kerja, nak bawa barang, nak bawa niaga, boleh sangat van ni. Saja sangat. Enjin running, enjin TikTok. Enjin tak ada masalah. Boleh jalan jauh. Saya berani cakap jalan jauh. Cuma berani tak berani nak bawa je sebab dia slow. Ni belakang dia. Van ni memang guna dia angkat barang pun. Sebelum ni diorang pakai untuk angkat orang. Angkat orang ada angkat barang sikit. Memang bawa untuk pergi kerja. So, itu saja review saya pada hari ni. Kita jumpa lagi next review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.